Keluar kawan! Astaghfirullahalazim. Itulah tidur lagi maghrib kan dah kena rasuk. Aku tertidur lah. Sementara tunggu maghrib tadi aku main game jap. Dah. Kau bangun, pergi mandi cepat-cepat. Kita solat jemaah. Kau imam. Aku imam. Iyalah. Aku tahu surah 3 ku je. Tu pun kadang-kadang terlupa. Masalahnya yang wajib Fatihah. Lasan kau. Yelah, aku imam. Mel, aku lapar. Kau belikan burger boleh tak? Aku nak tipi dengan awet aku. Kau ada awet? Sejak bila? Sebulan selepas Alia menik. Kan? Oh ya. Okeylah, aku pergi beli burger jap. Kau nak burger apa? Burger anak Mel. Bagian leher. 3 tau. Okey. Baiklah. Mel. Ha? Sorry tau. Aku sendiri kulihat foto dan video bersamamu yang lama ku simpan. Best lah cerita Joker tadi. Tak tahu pula dia pandai masak. Kau dah langgar aku, lepas tu tak ada cinta maaf. Pandang-pandang macam tak buat salah. Bro, kau minta maaf. Sorry. Saya tak pasal tadi. Lain kali jalan pakai mata, bukan pakai rambut. Bi sakit, Bi. Sayang, sabar sekejap I sekolahkan dia sekejap Mamat ni kau ajar Kau ni, kau tahu tak? Oi! Apa hal ni? Kau nasib kau selamat lah. Ini yang? Ya tak apa. Tak apa, nanti I try ubatkan you punya ni. Lepas tu you. Kenapa you tak marah dia, Ji? I malas nak rembat dia. Kalau I rembat dia mampus je. Aduh. Weh, asal kau lambat ni? Sorry Mim, aku terlanggar bawa perempuan tadi. Banyak lagi pekerjaan lain yang halal ada. Langgar bawa awet orang juga ke pilih, Berat bebanku. Dah. Jom naik. Aku lapar leher anak ni. Separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu apa dayaku. Aduh, asal tak boleh start pula ni? Kenapa pula tiba-tiba rosak? Apa yang rosak? Takkan kereta refurbish? Aduh, Zack lah ni. Aku dah cakap dah tak nak Myvi. Dibelikan juga Myvi buy one free one ni. Cik, kenapa ni? Boleh saya tolong? Engkau? Yang langgar aku semalam?
Maafkan saya. Semalam saya betul-betul tak sengaja. Ya, kereta aku tak boleh hidup. Tak kenapa tiba-tiba. Saya tengokkan boleh? Mana tu saya boleh baiki? Tak payah, tak payah. Kau lagi nak berjalan kereta aku kan? Tak payah. Semalam saya dah terlanggar bawah awak. Hari ni biar saya tebus kesalahan saya. Lama ku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku. Awak ada mana? Kau aku tengah berdiri ni. Maksud saya tempat tinggal. Tempat kau langgar aku semalam. Oh, berjiranlah kita. Awak baru pindah ke kat situ? Kau ni baik tanyalah. Kereta aku dah siap belum? Dah siap dah. Betul dah? Dah tepi, aku nak balik. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Bi, you pergi mana? I call you tak dapat. Alah, sorry baby. I busy lah. You tahu tak kereta I rosak? Kau jadi apa-apa dekat I, siapa nak tanggung? You tak sayang I ke, Bi? Tak sayang cakap. Kau sayang pun cakap. I sayang you, baby. Sorry lah, Lepas tu sekarang macam mana? Kereta you dah okey? Dah, ada orang tolong. Tolong? Siapa? Mamat semalam. Mamat semalam? Yang mana? Oh, pakcik Atong yang muka macam pakcik KFC tu Bukanlah. Mamat semalam yang langgar bawa I tu. Oh, Aquaman yang tak cukup makan tu. Asal dia tolong you, Bi? Dah dia je yang nampak kereta I rosak, tersadar itu berjalan. Takkan I nak tolak seorang-seorang sampai bengkel. You ingat I The Rock? Tak apalah. Kamu dengar atau enggak? Dengar. Dah lah, I nak mandi. Lepas tu nak tengok YouTube Da'i Farhan. Okay, baby. Bye. Bye. Tersadar di dalam sepiku setelah jauh melangkah. Mel, kau rindu Alia Dekap tanganmu, Sabarlah, Mel. Aku rasa kau kena cari orang baru lah.
Mesti ada yang nak tengok KP kan. Walaupun dia dah tak ada. Kau ingat tak perempuan semalam yang dengan BF dia tu? Hello? Ya, Wak. Nak tahu tak benda apa yang sangat bermakna tapi orang susah amalkan? Ucap terima kasih. Ku tutup mataku dari semua pandanganku bila melihat matamu. Ku yakin ada cinta, ketulusan hati yang mengalir lembut. Dia tak sama macam awak, Alia. Awak terima kasih buat saya makan hari ni. Alia, awak dah hampir setiap hari cakap terima kasih kat saya. Tak perlulah ulang setiap hari. Saya cakap terima kasih sebab nak hargai setiap apa yang awak buat untuk saya. Kalau terima kasih yang mudah tu pun saya tak mampu nak cakap, apatah benda kecil lain kan? Jadi, sentiasalah berterima kasih. Even sebesar Zahra pun hikmat atau kebaikan seseorang tu kepada kita. Kau bahagia dengan dia, baru sah yang terluka. Bagaimana sama kuat bicara kalau hati kau tikam deng bahasa. Kalau susedi baru kau datang, kau bilang deh yang paling sayang. Baru kapan kau kas tinggal sah? Sudah sayang sama las mau bicara. Aduh, tara bisa sasakit deng bahasa.